Dekat Vietnam, ada hantu air yang paling orang takut. Nama dia Mada. Dulu, dia perempuan biasa, putus cinta, bunuh diri lepas time zaman perang. Roh dia tak boleh naik syurga katanya, kena tahan dengan Haba, dewa air yang kejam. Dia kena cari orang baru untuk lemaskan ganti dia. Mada ni selalu pakai audai merah, warna macam darah. Katanya itulah baju terakhir dia pakai sebelum lemas. Kulit dia pucat macam mayat, rambut hitam panjang dan mata kosong. Dia selalu timbul separuh badan, senyum, angkat tangan, lambai ajak mangsa masuk air. Ada satu cerita dekat satu kampung kecil utara Vietnam. Orang kampung nampak Mada dalam tasik. Time orang kampung tidur, tiba-tiba ada jeritan. Bila diorang lari tengok tasik, Mada merangkak naik darat, menjala macam ular, hidup sambil menangis minta tolong. Ada pakcik tua yang memancing ikan sorang-sorang tengah malam. Pagi esok, orang jumpa mayat dia lemas dekat tasik, padahal air cuma sampai pinggang je. Jadi kalau kau pergi Vietnam, jumpa tasik atau sungai, jangan berenang sorang-sorang waktu malam. Mada mungkin tengah tengok kau dari bawah. Mada tak pernah hilang, jangan jadi pengganti dia.